pohon zaitun ni adalah pokok yang diberkati, disebut ya. Sebab Allah bersumpah dengan zaitun. Watini wa zaitun, watin dan zaitun. Dia antara buah-buahan yang ada di syurga. Selain pada itu, bila kata pokok zaitun ni pokok yang diberkati, ditanam di Palestin yang tanah yang diberkati ini, dah 2 kali barakah di sana. Ya, jadi kalau saya sebagai peminat minyak zaitun, penjual minyak zaitun, saya akan patah balik ke Palestin. Di situlah tempat minyak zaitun yang terbaik. Tetapi dengan syarat. Apa dia syarat dia? Proses penanaman pokok zaitun tu kena betul. Cara proses nak menghasilkan minyak zaitun tu kena betul. Cara pembotolan minyak zaitun tu kena betul. Apabila 3 ni betul, baru minyak zaitun tu boleh diiktiraf sebagai minyak zaitun terbaik dunia. Minyak zaitun Palestin terbaik dunia. Kenapa? Sebab walaupun datang daripada pokok paling tua dalam dunia pun, kalau cara pembotolan dia salah, cara proses dia salah, pun dia akan memudaratkan kesihatan.